Assalamualaikum Tuan. Ya, Tuan. Apa perasaan Tuan semasa menuai sayur bersama anak-anak murid pada hari ini? Waalaikumsalam. Pada saya pengalaman baru lah tuan anak dapat ni menuai sayuran yang diorang tanam sendiri dan hasilnya amat puas hati daripada saya tengok. Yang benda ni patut diteruskan dari semasa ke semasa untuk mengarah lagi lah hubungan antara keluarga dengan pelajar-pelajar. Terima kasih. Tuan. Assalamualaikum Puan. Apa pengalaman menarik apabila menanam sayur bersama anak-anak hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya rasa ini satu pengalaman baru bagi saya, di mana kita menanam pokok bersama-sama anak-anak kita, bersama juga dengan guru-guru dan ibu bapa yang lain. Di sini juga saya banyak belajar cara-cara untuk menanam pokok daripada proses yang pertama, iaitu kita menyemai, dan kita baja, dan kita jaga dia sehingga dia jadi macam ni. So, ianya satu pengalaman yang sangat berharga dan menariklah bagi saya. Terima kasih Puan. Sama-sama. Assalamualaikum Puan. Apakah Puan berharap aktiviti ini diteruskan? Bagi saya okey. Alhamdulillah. Kalau ini diteruskan bagi anak-anak, sebab program ni boleh merapatkan silaturahim antara ibu bapa, cikgu dan murid-murid. Terima kasih.